sosok yang berbentuk lelaki pakai tanjak, pakai tombak tu. Dia masih stuck di zaman dia. Dia rasa walaupun dia dah mati, tapi dia kena jaga tempat tu sebab dia diamankan untuk jaga tempat tu. Istana lah, istana lama yang ada dekat Al-Ustaq. Istana ni dia dibina tahun 1882. Kak Intan sebenarnya tak pernah pergi tempat tu dan tak pernah terfikir pun nak pergi kat situ. Tapi kebetulan pergi kat situ sebab ada satu kawan Kak Intan ni, dia dulu pernah kerja sekali dengan Kak Intan lah. Dia manager Kak Intan Takasimo dulu. Tapi dia dah berhenti kerja Takasimo. Dia buat dia kerja under satu yayasan Tengku something Kedah punya, untuk manage tempat tu, untuk baik pulih tempat tu. Jadi ada kejadian-kejadian pelik yang berlaku masa depa proses baik pulih tempat tu. So dia tahu Kak Intan boleh tengok sikit-sikit. Bukan boleh tengok, maksudnya nampak benda-benda tu. Dia nak tanya kenapa, sebab apa. Jadi gangguan-gangguan tu salah kat mana kan. Jadi dia pun telefon Kak Intan, tanya, jom dia panggil Kak Intan Nadia, jom Nadia teman I jap. Dia Cina tau. Dia Cina. Kak Intan pun pergi. Bila sampai kat situ, situasi yang Kak Intan nampak kat situ, masa tu bukan zaman tu, bukan timeline tu. Kak Intan nampak, yang Kak Intan nampak waktu dulu, waktu lampau. Sebab suasana dia, bentuk-bentuk yang Kak Intan nampak kat situ, Kak Intan tak nampak istana tu. Kak Intan nampak sekolah lama, sekolah English, sekolah Inggeris lama. Kak Intan nampak ada bukan satu perempuan, banyak lah perempuan pegang buku tapi pakai skirt, uniform mereka, uniform sekolah dulu-dulu lama. Kak Intan diam lagi. Kak Intan cuma tengok je. Nampak Amai situasi macam situasi waktu sekolah. Ya, ada sebelah istana tu kat tengah-tengah. Sebelah istana tu ada bangunan lama, tapi bentuk dia tu nampak bangunan dah terbiar lah. Tapi Kak Intan tak pernah tahu pun benda tu apa. Kak Intan tak tahu dia rumah ke apa, kita tak tahu. Kak Intan cuma tengok saja. Tengok macam tu je. Tapi gambaran yang Kak Intan nampak waktu tu, situasi dia zaman dulu, bukan zaman yang Kak Intan tengok lah ni. Kak Intan pun diam. Kenapa Kak Intan nampak macam tu kan? Kak Intan pun tak cakap banyak lagi. Kak Intan diam lagi. Lepas tu kawan Kak Intan tu dia tanya Kak Intan, you tengok apa Nadia ada kat sini? Lepas tu Kak Intan cakap, ini I nampak sekolah lama dulu. Betul ke ini sekolah? Dia kata ini dulu memang sekolah dulu. Lepas tu yang lain dia kata, lepas tu Kak Intan cakap, aku ada nampak satu lelaki bertanjak, bertombak ramai kat sini. Kak Intan kata, Intan cakap itu kat dia lah. Tapi dia pun tak bercakap lagi dengan aku. Lepas tu Kak Intan pun jalan. Kak Intan tak tanya apa, tak soal jawab dengan yang makhluk Kak Intan nampak tu lagi. Kak Intan berjalan lagi. Benda tu Mai marah Kak Intan. Marah Kak Intan. Dia cakap, kenapa Kak Intan dengar lah dia cakap kan. Dia kata kenapa sibuk nak ambil tahu pasal ni. Dia kata. Lepas tu Kak Intan diam je. Kak Intan diam je. Tapi dalam hati Kak Intan jawab kat dia. Kak Intan kata, kenapa jadi macam ni? Sebab ada kes yang kontraktor tu meninggal. Orang yang buat kerja tu. Jadi macam tak bagi, dia pun tak bagi buat untuk baik pulih tempat tu. So dia kata, benda tu jawab, dia cakap, kenapa nak bagi tanah ni pada penjajah? Dia cakap macam tu. Kak Intan macam pelik lah kan. Kak Intan diam lagi. Tapi dekat kawasan tu, dia tak tahu lah, orang kata daulat raja-raja dulu-dulu kot kan. Memang yang besar-besar, berbulu pun banyak kat situ, kat pokok-pokok tu semua. Tapi dia pun tak boleh tebang benda tu. Jadi pokok tu pun payah nak tebang lah. Pekho semua pun patah. Orang nak bagi potong pun tak boleh. Lepas tu dia cuma cakap yang tu je. Kenapa masuk campur lah. Dia marah kat Intan. Kenapa masuk campur nak ambil tahu kat pasal tempat ni. Lepas tu kenapa bagi tempat ni kepada penjajah. Dia cakap macam tu. Kak Intan duk fikir penjajah mana. Rupanya baru Kak Intan fikir balik, kawan Kak Intan tu Cina kan. Jadi itu kan tapak tanah Melayu punya, raja-raja Melayu. Dia kata kenapa nak kena bagi kat penjajah. Dia kata Cina tu penjajah lah. Projek tu kenapa bagi kat orang bukan Melayu. Tapi Kak Intan tak habaq kat kawan Kak Intan tu. Kak Intan tak cakap lah sebab Kak Intan jadi macam lagi takut dia terasa kan. Takkan Kak Intan nak kata kat dia, weh kawan ni kata sebab hampa ni penjajah tak kena kan. Tak kena lah. Jadi okey, sambungan daripada cerita tadi tu kan. Okey, Kak
Kak Intan balik raya baru ni. Lepas kejadian yang Kak Intan kata kawan Kak Intan ni benda tu marah Kak Intan sebab kenapa masuk campur dan kenapa nak tolong, dia kata kenapa nak tolong bangsa penjajah, kenapa nak bagi tanah Melayu ni dekat penjajah, dia cakap macam tu. Jadi Kak Intan pun diamlah, tak cakap apa lah. Kak Intan senyap je lah. Lepas tu lama tu sebelum Kak Intan balik, Kak Intan cuma kata tempat ni, Kak Intan jawab kat dia lah, Kak Intan bagi tahu dia tempat ni nak dibaik pulih untuk jadi tempat yang lebih elok, nak jadi manfaat untuk orang. Tapi dia tak boleh terima, dia tak mau. Dia macam stuck di zaman dia tau. Dia rasa macam ni masih tempat dia. Dia tak mau tempat tu diubah. Benda tu yang sosok yang berbentuk lelaki pakai tanjak, pakai tombak tu, dia masih stuck di zaman dia. Dia rasa walaupun dia dah mati, tapi dia kena jaga tempat tu sebab dia diamanahkan untuk jaga tempat tu. Walaupun kita dah zaman 2000 something, tapi bagi dia tetap tempat dia. Tapi masa Kak Intan balik baru-baru ni, sampai dah ni tapak tu depa dah buat baik pulih elok dah. Yayasan tu dah buat baik pulih elok dah tapak tu, tapi sekolah dengan istana tu masih tak boleh roboh. Masih dalam keadaan yang sama. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada.